Waktu orang Islam tinggal selawat kepada Nabi. Waktu orang Islam tinggal sunnah Nabi. Ketika itu Islam akan menyinar di Syam, di Syria, di Palestin, di Jordan. InsyaAllah satu hari nanti. Islam di akhir zaman nanti. Islam ketika mana orang Islam tinggal Islam. Waktu orang Islam tinggal semayang. Waktu orang Islam tinggal selawat kepada Nabi. Waktu orang Islam tinggal sunnah Nabi. Ketika itu Islam akan menyinar di Syam, di Syria, di Palestin, di Jordan. InsyaAllah satu hari nanti. Belum berlaku. Apabila Nabi dilahirkan, ada Syifa di situ. Ibu kepada Abdul Rahman ibn Auf. Dan ada lagi beberapa muslimah yang lain, wanita yang lain. Yang menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibu Nabi, Aminah binti Wahab, ketika mana aku melahirkan Muhammad, aku tidak merasakan kesakitan. Dan keluar cahaya daripada tubuh Aminah binti Wahab. Cahaya itu menuju ke Syam, menuju ke Kisra. Fa'adha'a qusura Kisra. Lalu cahaya yang keluar itu menerangi istana-istana Kisra, antara kerajaan terkuat dunia ketika itu. Kata para ulama, kenapa di Syria cahaya itu pergi, kenapa di Palestin? Sebab Islam di akhir zaman nanti. Islam ketika mana orang Islam tinggal Islam. Waktu orang Islam tinggal semayang. Waktu orang Islam tinggal selawat kepada Nabi. Waktu orang Islam tinggal sunnah Nabi. Ketika itu Islam akan menyinar di Syam, di Syria, di Palestin, di Jordan. InsyaAllah satu hari nanti. Belum berlaku. Dan di Syam itu juga adalah kata para ulama yang mentafsirkan kenapa cahaya yang keluar pada hari kelahiran Rasulullah itu menerangi kota-kota istana Kisra, sebab seorang Rasul akan turun nanti. 2024 tak turun lagi. Bila turun, wallahu alam. Saya pun tak tahu. Rasul tuan-tuan bukan Nabi biasa. Dah Rasul ulul azmi pula. Rasul itu namanya Isa ibn Maryam. Rasul. Tuan-tuan bayang, saya tak boleh bayang Rasul tu keluar. Turun daripada langit nanti. Saya tak boleh bayang kalau kita masih duduk saja di sini. Ketika mana kita dengar nama Rasul itu keluar. Adakah kita akan terus dengan perniagaan kita? Adakah kita akan terus sibuk dengan anak isteri kita? Adakah kita akan sibuk dengan kerjaya kita? Waktu dengar Rasul keluar, Rasul hidup. Beliau belum pernah mati. Hidup sejak 2000 tahun yang lalu. Allah panjangkan umur dia. Sampai pagi ini saya bercakap, Rasul itu sedang hidup. Dan satu hari nanti, beliau SAW akan turun dan takbir bumi ini dengan Islam.